Oke, baik cikgu. Seterusnya kita akan belajar ya bagaimana nak membina latihan interaktif ataupun lembaran kerja digital menggunakan Canva. Oke, baik. Seterusnya kita login masuk dalam portal Delima. Cikgu terus pergi kepada ada apps, klik, kemudian cikgu tekan Canva. Oke, secara langsung kita akan pergi kepada dashboard Canva, akaun Canva for Education. Okey, seterusnya cikgu, sini kita akan membina lembaran kerja. Pada paparan antaramuka ini, cikgu terus tekan kepada worksheet ataupun boleh tekan juga create. Okey. Jadi saya tekan di sini worksheet portrait ya dalam bentuk portrait. Kalau cikgu nak resize, cikgu boleh tekan resize. Kemudian pergi kepada custom size. Di sini cikgu boleh type A4 landscape ya. Kalau nak dalam bentuk landscape. Okey, dokumen ni A4 sama jugalah dengan ukuran worksheet ya. Baik, jadi kita kekal kepada portrait, okey. Terus cikgu boleh pergi kepada design. Design yang pertama ni adalah template yang telah dibina di dalam Canva ini, okey, untuk lembaran kerja. Ini adalah cara yang paling mudahlah dan cepat. Okey, contohnya saya nak template dalam bentuk matematik tambah ya, tambah operasi tambah. Jadi tekan addition contohnya. Jadi di sini kita akan nampaklah cikgu ya, walaupun dalam bahasa Inggeris tapi kita boleh ubah ya soalan itu nanti. Okey, contohnya saya nak ambil okey yang inilah finger addition ni ya. Jadi mungkin sesuai untuk murid prasekolah ataupun pendidikan khas lah ya. Okey, contohnya cikgu di sini figure addition, okey, nama ini kalau cikgu nak ubah dalam bahasa Melayu boleh. Tidak jadi masalah ya, ubah arahan pun boleh. Cikgu klik saja kemudian cikgu boleh ubahlah type semula. Okey, dan ini pun sama juga. Cikgu klik kemudian bila biru gini cikgu terus type sahaja. Ya, mudah untuk mengubah template yang terdapat dalam lembaran kerja yang disediakanlah ya di dalam Canva ini. Ini contohnya cikgu. Jadi bila ada contohnya cikgu nak fikir nak print ya lembaran kerja ini just tekan share, kemudian cikgu tekan download dan cikgu pilih PDF standard, kemudian terus download sahaja. Okey, then boleh terus print. Okey, kita pergi kepada ini adalah lembaran kerja matematik. Okey, contohnya cikgu nak cikgu tak naklah ambil ini kan, cikgu nak ambil template baru. Okey, jadi kita pergi kepada design. Sebenarnya saya tidak jadi ambil matematik, tapi saya mau alphabet. Okey, jadi di sini cikgu nampak. Okey, kalau alphabet, contohnya di sini ada 4 4 muka surat. Okey, saya nak apply all, okey, ataupun pilih satu-satu, tekan satu-satu lah. Ya, tekan satu-satu. Nanti di sini add page, tekan lagi. Kita tambah dia. Ya, ada 2 page. Tapi kalau nak apply all page, cikgu tekan saja apply 4 pages ya. Jadi terus secara automatik akan masuk 4 muka surat. Okey, jadi kita lihat di sini. Okey, dia nak melengkapkan ABC, huruf besar, huruf kecil. Yang di bawah ni pula dalam bentuk hitam putih supaya murid nanti boleh warna. Okey, warna trend ini. Okey, contoh. Ini contoh saja cikgu ya. Jadi puas hati dengan lembaran kerja ini. Cikgu just tekan share, kemudian tekan download dan juga dalam bentuk PDF. Okey, dalam bentuk PDF dan kemudian tekan download. Okey, kalau cikgu nak pilih pilihan saja mana-mana page yang cikgu mau, contohlah page 1 saja saya nak. Okey, cikgu tekan page 1 ya. Yang lain tu tidak akan di-download lah. Jadi dia akan ada satu muka surat saja nanti. Tapi kalau nak semua, cikgu boleh pilih select all. Okey, tekan done, kemudian terus download. Okey, ini adalah lembaran kerja berdasarkan template yang disediakan. Macam mana pula kalau kita nak buat lembaran kerja yang
kita bina sendiri. Okey, cikgu just tekan create, ya, tekan create, kemudian kita tidak mau pergi kepada design, pergi kepada elemen, di sini cikgu masukkan, arahan ataupun teks dulu, ya. Add text box, kemudian tekan di sini contohnya nama. Nama, pilih di sini alignment ke kiri, dan kecilkan size. Kecilkan size. Okey. 35 ni besar, pilih 12 saja, ya. Pilih 12 saja untuk, nama. 12 ini pun sebenarnya adalah besar, ya. Sebab, biasa kan kita type dekat Word pun begitu juga. Kita pilih, okey. Kemudian, duplicate, masukkan nama kelas ataupun tarikh. Hmm. Kalau nak letak, garisan tu cikgu just tekan dot saja. Ini pun sama. Okey, ya, kecilkan sikit supaya nampak keseluruhan. Okey, cikgu boleh drag begini dan turunkan sedikit. Ini serentak. Baik, kalau nak pilih border contohnya, ambil border, simple border. Okey, tekan elemen, kemudian simple border, cikgu akan nampak di sini border yang ada. Okey, kalau yang hitam ni cikgu just klik saja, kemudian cikgu akan nampak di sinilah. Ya, gerakkan dia di atas, kemudian cikgu boleh apa ni? Buat macam begini. Okey, letak di tengah. Kemudian, position letak dia di belakang lah, ya. Yang ini pula letakkan dia di dalam. Letakkan di dalam cikgu, ya. Tak payah letak di luar. Jadi biar dia di dalam frame itulah. Okey. Okey. Ya. Lepas tu, yang ini kalau tidak center kita letak gini ya. Gitu. Jadi dia akan nampak center lah. Okey, yang kedua ni pun letakkan, turunkan dia sedikit supaya dia di dalam border tu. Okey. Ya, simple saja. And then ini adalah border. Okey, then ini adalah apa ni, lembaran kerja yang kita nak bina sendiri. Contohnya cikgu nak masukkan gambar. Okey, elemen, kita nak menguji murid, macam yang tadi kan kita ada buat apa tu, slide kan. Yang sebelum ini kita ada buat slide interaktif, ya, mengajar murid membaca contohnya. Jadi saya ada tadi mengajar contohnya perkataan kuda. Saya ambil kuda, kemudian saya, oleh kerana ini adalah lembaran kerja, saya mau lembaran kerja ni nanti murid boleh warna juga. Jadi saya letak di sini elemen kuda. Okay, and then saya mau di sini pula. Okay, bila kita klik satu yang hitam putih, dia secara otomatik akan ada magic recommendation. Okay, jadi saya akan ambil uh, apa ni, haiwan lain yang mungkin berkaitan dengan tajuk kita ni lah. Macam contohnya ini haiwan liar kan. Jadi kita tekan saja see all, kemudian kita akan nampak di sinilah. Okay, macam ini, kerbau, singa kan. Ini zirafah. Okey, ini adalah contoh lembaran kerja mudah cikgu ya yang kita bina untuk anak murid yang ikut sesuailah dengan tahap mereka. Kalau mungkin sekolah menengah ataupun peringkat yang lebih tinggi, lepasan menengah, mungkin bahannya tu berlainan. Cuma cara ini adalah sama saja cikgu ya. Cara sama, cuma isinya mungkin berbeza sedikit. Okey?
Lepas tu yang terakhir kita masukkan gajah. Okey, ya, baik. Seterusnya cikgu, kita masukkan pula kad perkataan. Jadi kita ambil di sini, kita ambil, elemen shape ya, elemen shape. Okey, apa ni, no color, tapi dia punya border tu kita kasi letaklah ada border ya. Ah, tapi kecilkan sedikit. Okey, nampak sini cikgu ya. Kecilkan sedikitlah ya, janganlah terlalu besar. Okey, sekarang shape di dalam Canva ni boleh terus kita type ya. Kita boleh terus type. Jadi tak payah lagi masukkan text box di sana. Okey, jadi di sini saya type. Sini saya type contohnya Sina. Tapi sebab dia kecil kan, jadi kita besarkanlah ya size ini. Gitu. Okey. Then bila satu dah buat, kita akan duplicate saja. Tekan duplicate. Kemudian ini kita ambil contohnya ini zirafah. Contoh saja ya cikgu. Okey, lepas tu tekan ini cikgu duplicate. Duplicate. Kemudian ini kita ambil, udah belum kan? Duplicate lagi. Ambil ini gajah. Okay. Dan satu lagi yang terakhir, drag saja dia ke bawah. Nah, ini kita ambil singa. Oke. Singa sudah. Oke, singa sudah. Oh, ini kerbau. Ya. Nah, gitu. Oke, jadi then kita boleh juga bagi contoh. Cikgu ambil di sini line. Oke. Ada yang anak panah, ada yang ada anak panah atau yang tak mau yang ada anak panah pun boleh juga. Tidak jadi masalah, ya. Hmm, Oke, contohnya inilah kita ambil. Kita bagi contoh saja. Jadi murid, ya, dia akan lihat contoh gini, dia pahamlah, ya. Maksudnya gambar dengan apa ini? Dengan teks itu ataupun perkataan itu perlu dihubungkan dengan betul. Oke, ya, jadi lepas itu cikgu just bagilah nama lembaran kerja kita ini, lembaran kerja bahasa Melayu contohnya. Oke, dalam kurungan haiwan dia. Contoh saja, ya. And then tekan share, kemudian cikgu terus download dalam bentuk PDF, kemudian terus download, masuk ke dalam PC. Okey. Jadi ini adalah salah satu cara macam mana cara kita nak membuat lembaran kerja mudah menggunakan Canva. Okey, selamat mencuba.